Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini adalah, saya nak cerita dengan anda adalah marketing ROI tracker. So, yang ini daripada pengalaman saya 2-3 tahun saya pakai. Sebenarnya saya pakai guna Excel saja sebenarnya. Tapi disebabkan sekarang ni sumber AI banyak. Jadi saya buat marketing ROI tracker ni khusus untuk track SMS, email dan WhatsApp. Jadi bila tuan-tuan nak masuk semua sebagainya, tuan-tuan kena masuk dalam keadaan tuan-tuan dan perempuan kena masuk log masuk. Kalau tak ada apa ni, tak ada akaun, tiada akaun daftar sini. Kalau ada akaun dah ada akaun buat log masuk je lah. So macam saya dah buat akaun saya sendiri. So kat sini saya buat gerak kerja. Saya terus je masuk tengok lepas tak. Saya pun kena lupa password kan. Galat pula dia kata. Okay, jom kita tengok apa password kan. Ini salah satu contoh lah. Okay, sebentar Okay, jom kita masuk. Okay, saya boleh masuk lah pakai password ni kan. So, anda bila dah daftar, anda kena ada password lah. So, bila anda password, dia akan simpan lah. Dan untuk software ni, saya tak ada backup lain untuk ada apa-apa isu dan sebagainya. Dia 100% ada AI. So, selagi boleh guna, anda boleh tengok apa semua, jangan lupa. Tengok dan download lah apa setiap kempen yang berlaku. So far, tak ada isu. Nak guna-guna, tak ada masalah. So, tapi nak bagi gambaran lah. So, macam mana nak bagi gambaran contoh saya buat gerak kerja macam ni. Contoh kempen Yes. Kan? Kempen Yes 2025. So, anda boleh masuk kat sini lah apa penerangan ataupun apa sebagainya. Saya buat dalam bentuk dalam masa sehari. Contoh 30. Kita buat hari ni lah contoh 26 sampai 31. Kan? So, kita ciptalah kempen tu. Jadi, bila saya dah cipta kempen ni, saya dah nampak kempen ni saya cipta, saya klik pada kempen Yes tu. So, dia akan keluar macam ni. So anda boleh tengok apa target you all nak masuk. So sekejap saya besarkan kita punya screen ni. Okay, so biar besar sikit nampak semua kan. Okay, so target apa semua nak masuk, kat sini ada sasaran campaign. You nak target ROI berapa? 100% ataupun you nak target untung. Contoh yang target untung adalah 40,000. Nilai sasaran anda nak target 40,000 kan. So ini adalah tambahan. Kalau anda nak tambah sasaran boleh tak? Boleh tambah sasaran kat sini. Tambah lagi. Nampak? Target untung 40,000. So ni target untung. Kalau anda nak tambah lain had belanja. Contoh had belanja you punya target belanja dia, you punya belanja target dia lebih kurang dalam 5,000 saja. So ni target tambah sasaran tu. So you dah masuk situ. So bila you dah buat macam tu, you kena pergi dekat bukan harian, mingguan, bulanan ni, you kena masuk kat input data. Bila you masuk input data, kalau you all ada data tu secara bulk, masuklah input data macam ni bulk. Kalau ada CSV file lah ataupun upload file, dia akan cuba generate dan mappingkan benda tu. Okay. So yang ni sebiasanya saya buat masuk sendiri saja, senang. Okay, contoh penghantaran saya nak hantar lebih kurang pada 12,000 orang. Database saya lebih kurang. Kos SMS, saya punya kos SMS lebih kurang 10 sen. Open rate yang biasa berlaku adalah 95%. Sebelum katalah saya buat ni sini 15,000 saja. Okay. Tapi bila saya blast SMS tersebut, saya dapat sale lebih kurang dalam uh, 26,000. So kat sini saya pun hantar SMS juga, sama juga 12,000 database. Kos dia 1 sen. Open rate kat sini lebih kurang 20%. Kan, kebiasaannya 20%. Sale sebelum semasa ni saya tak masuk sebab saya nak figure satu sale je. Figure satu sale. Walaupun nanti dia akan bagi analisis sedikit lah kekurangan kan. Tapi tak apa. WhatsApp Blaster saya tak hantar. WhatsApp Blaster ni saya tak hantar sebab kos. Sebab yang ni kalau nak hantar dia jadi 6 sen lagi kan. So saya hantar 2 dia saja cukup. So bila saya hantar saya akan simpan data. So bila saya dah simpan data, apa berlaku adalah, dah simpan belum tadi? Data dah berjaya simpan. So bila data dah berjaya dah simpan, apa saya nampak adalah saya pergi kat bahagian atas ni ada dashboard, klik dashboard. So dia akan bagi tahu yang campaign kita dah ada 2 dekat dalam sistem. Jumlah kita spend banyak ni, purata ROI berapa banyak, channel SMS berapa banyak kita ni. Dia akan bagi tahulah. Ini trend ROI dalam masa 30 hari apa terjadi. Okay. So kalau campaign yes dia bagi tahu siap-siap dan kita boleh klik pada campaign yes ni. Okay.
Saya klik pada kempen yes ni, dia akan keluar target untung berapa, sasaran dia semasa berapa. Ni berapa. So yang ni dia akan bantu juga tengok, check kita tengok ni. Profit kita, ROI kita 733. Gitu. Dan kalau you nak nampakkan AI Insight, klik AI Insight tu, just jana insight saja. So dia baca. Dia akan bagi tahulah apa pengalaman dia, apa yang kita belanja ni bagus ke tak bagus. Dan sasaran ni kalau dia betul, kita akan dapat lah macam pingat ni. Dia akan bagi tahu ada pingat kat atas. So ni dia bagi tahulah analisis channel dia. Kan? Channel say SMS tunjukkan potensi bagus, ada untung 11%. Dia kata channel SMS, dia kata campaign yes ni boleh laksana lagi dan sebagainya. Tindakan masa depan lah. So dia bagi tahulah. Gitu. So yang ni kalau anda nak pergi corot ni adalah benda berkaitan tentang kita punya kempen yang kita ada, contohnya harian, kita nak masuk saluran mana. Kalau kita nak check WhatsApp saja, kalau kita hantar SMS saja ada tak keuntungan dia. Nampak situ. Dia bagi tahulah analisis corot. Nampak. So dia akan bagi tahu kita pada ni. So kalau ada apa-apa lagi pertambahan ataupun ni, so anda boleh guna dan anda boleh export benda ni. Export PDF ni boleh, dan kalau ada apa-apa tetapan yang ni boleh dibatalkan, padam kalau salah kiraan semua boleh padam lah. Godik-godik lah sistem yang saya bagi ni supaya dia menjadikan satu manfaat untuk anda bermula. So bila anda masuk saja gerak kerja ni, anda akan nampak lah kan, kita ada bandingkan kempen aktif dengan kempen ni. Boleh kita bandingkan dua kempen ni. So kalau kita klik dua-dua ni, kita bandingkan, boleh tak dapat sasaran. Dia bagi tahu. Nampak? Tapi ni GB Gold ni memang real memang real case study. So yang ni tak lah, yang kempen yes ni tak. Okay, bandingan ROI. So tengok, nampak tak kat situ. So dia akan bagi kita perbandingan lah antara dua tu. So ni pun dia buat gerak kerja begini. So insyaAllah moga anda belajar sesuatu di sini jadi manfaat untuk anda. Assalamualaikum.